سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah surah At-Taqwa yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini Allah Ta'ala beri kita ruang dan peluang untuk terus mengabdikan diri kepadanya dan untuk kita terus mengisi ruh kita, mengisi minda kita dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik, memberikan kita ganjaran pahala, memberikan kita pengampunan dosa, dan memberikan kita pengangkatan darjat, dan diberikan kepada kita insya-Allah pengangkatan daripada mudarat, dan Allah SWT beri kita keafiatan, keselamatan dan keterusan yang sempurna untuk diri kita insya-Allah, untuk dunia kita, untuk akhirat kita insya-Allah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1, 2, 3 ayat dalam surah Fussilat, ayat kalau tak silap 30, 31 dan 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kelebihan, benefit, faedah, manfaat yang akan kita dapat bila kita beristiqamah di dalam beragama. Ayatnya berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian beristiqamah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat kami. Diperintahkan malaikat itu memberitahu kepada mereka 2 perkara. Yang pertama, jangan takut, jangan duka cita. Nombor 2, beritahu kepada mereka, gembirakan mereka. Malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah ditugaskan menggembirakan orang-orang yang beristiqamah akan syurga Allah yang telah dijanjikan. Kamilah, yakni malaikat-malaikat, yang akan menjadi pelindung, penjaga, pembela, pembantu kamu di dunia dan di akhirat. Bagimu segala apa yang ada di dalamnya yang kamu teringin
bagimu apa saja yang ada di dalamnya yang kamu minta. Itulah dia tuan mufassirin makna terjemahan kepada ayat 30, 31, 32 daripada surah Fussilat. Apa yang kita nak urai dan tafsirkan ialah, nombor satu sekali, kita bila beristiqamah dalam beragama bermakna bila kita sebut Tuhan kami ialah Allah, mesti beristiqamah dalam 3 perkara. Yang pertama, istiqamah dari segi mulut lidah kita. Nombor 2, dari segi jantung hati kita. Nombor 3, kena istiqamah dari sudut amalan perbuatan anggota kita. Kadang-kadang manusia dia kata Tuhanku adalah Allah, tapi tengok kepada perkataan, tengok kepada cakapan dia, ya Allah, tak nampak macam bertuhankan Allah. Nampak macam bertuhan makhluk. Nampak cakap tak sanad ke Allah, sanad ke insurun. Tuan dan puan sekalian, kadang-kadang dia kata Tuhan Allah di mulut, dalam masa yang sama ada juga Tuhan yang lain yang dia beriman, yang dia yakin, yang dia percaya, boleh tolong, boleh bantu, lain pada Allah, boleh bagi mudarat, lain pada Allah, boleh bagi manfaat, lain pada Allah. Itu tak istiqamah, tak lurus. Yang kedua, manusia mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Dalam masa sama kita tengok pamer, tengok perkataan perbuatan dia, tengok amalan buat dia, tengok kerja dia. Hai, tak nampak macam bertuhankan Allah betul. Nampak macam bertuhankan nafsu. Nampak macam perbuatan hang ni, nampak macam bertuhankan iblis. Tidak bertuhankan Allah. Maka inilah makna istiqamah. Buktinya bukan satu, tapi 3 yang kena serentak. Jantung hati kita, perkataan kita, mulut kita kena bercakap bagi cocok dan sesuai dengan Tuhankan Allah, dan amalan perbuatan kita kenalah cocok dengan apa yang kita kata. Jangan cakap lain buat lain. Cakap kata bertuhankan Allah, tapi perbuatan tak nampak macam bertuhankan Allah. Itu tidak akan dapat kelebihan yang dinyatakan oleh ayat ini. Contoh, dia kata dia bertuhankan Allah, tapi rupa-rupanya bertuhankan hari, bertuhankan bulan. Ada bulan Ramadan, ada dia. Tak ada bulan Ramadan, tak ada dia. Makna dia tidak menyembah Allah, dia menyembah Ramadan misalnya. Hari Jumaat ada dia, hari lain tak nampak hari. Bermakna seolah-olahnya Allah ada pada hari tersebut. Sebab tu disebutkan bahawasanya ini pun termasuk tidak istiqamah. Ya, hari, bulan lain Allah tak ada. Bulan tu sejak dia nampak wajib. Bermakna bulan, dia menyembah bulan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah itu Hayyul la yamut, ada pada setiap bulan, setiap saat, setiap waktu, setiap ketika. Duduk tempat kita beriman, duduk tempat luar tak beriman. Maka tidak istiqamah. Istiqamah bermakna kita buat dalam keadaan maintain ibadat kita, ketaatan kita. Maintain bermakna kita lakukan secara berterusan, tanpa henti, non-stop, daripada kita balik sampailah kita diambil nyawa kita oleh Allah, diambil roh kita daripada Allah SWT. Maka orang ini akan mendapat kelebihan. Kemudian Allah perintah malaikat turun untuk menyatakan yang pertama sekali
diangkat rasa takut, diangkat rasa duka cita daripada jantung hati kita. Maknanya orang yang beristiqamah ni dia tak dirundung dan diselubungi rasa takut, tidak akan dirundung dan diselubungi rasa duka cita. Kita tengok orang yang istiqamah, kita lah sendiri juga tengok orang ni, kalau kita istiqamah, tak takut sangat nak mati kalau buat taat secara konsisten, tak takut sangat nak mati kalau kita buat tinggal maksiat secara konsisten. Allah angkat dia kerana kita dalam keadaan bersedia 24 jam untuk bertemu dengan Allah apabila kita istiqamah, iaitu bila menuntut lurus dalam hidup kita. Lurus bermakna dalam keadaan kita melakukan taat, tidak pernah melanggar dan gelincir daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat, dirusak hapuan duniawi, bukan saja di dunia, tapi pergi sampai akhirat, sampai dalam kubur, sampai mahsyar, sampailah ke dalam syurga. Tidak diselubungi rasa takut di mana saja kita berada. Tapi syarat qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Duduk di dunia orang yang istiqamah dengan agama, istiqamah dengan amalan agama, dengan pendidikan agama, dengan amalan agama, sistem agama, dia tidak akan diselubungi takut, dia tidak akan diselubungi duka cita. Dan ini semua ni adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang memegang pintu hati kita. Dialah yang boleh masuk rasa takut, dialah yang boleh tarik rasa takut, dialah yang boleh masuk rasa tenang dalam pintu hati itu. Lain pada itu tak boleh dia. Maka bila kita buat hadis, Allah bagi anugerah besar, tidak diselubungi rasa takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Bila tuan-tuan dan sekalian tak istiqamah dan rasa takut, bila kita tak istiqamah dan rasa duka cita. Makna pada duka cita tu, orang yang istiqamah dia tak duka cita sebab bila dia pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia panggil pulang, dia tidak diselubungi rasa duka cita sebab hidup dia di dunia penuh dengan amalan soleh, penuh dengan segala koleksi pahala. Dia memanfaatkan usia dia, dia memanfaatkan hidup dia untuk beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah. Dia beristiqamah dalam meninggalkan segala tegahan dalam Allah. Jadi dia tidak berduka cita. Yang nak duka cita orang yang tenggelam timbul. Satwat satda, satwat satda. Berkuar macam biskut dia. Kejap ada, kejap ada. Kejap ada. Maka tuan-tuan dan puan ni yang akan duka cita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab melepaskan banyak peluang yang Allah beri, dia lepaskan begitu saja tanpa dia melakukan ketaatan kepada Allah kerana tidak ada istiqamah. Tuan-tuan dan puan yang seterusnya, gembirakan mereka dengan syurga. Malaikat akan sentiasa membantu orang-orang yang istiqamah, yang buat amal secara rutin, secara konsisten. Mereka ini akan dipam semangat melalui ilham daripada malaikat yang akan tumbuh masuk dalam minda, dalam akal, dalam jantung hati. Untuk apa? Untuk bersabar kerana Allah janjikan kepada kami syurga. Syurga yang telah Allah janjikan. Jadi itulah yang menjadikan kita boleh beristiqamah. Kerana minda kita, jantung hati kita itu telah difokuskan, dibantu dengan ilham daripada para malaikat untuk kita terus bersabar dalam melaksanakan taat dan meninggalkan maksiat, supaya kita boleh pijak kaki
di laman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor 2. Nombor 3, escort bodyguard khas daripada kalangan malaikat. Saya tengok nahnu awliya'akum. Nahnu di situ bukan manusia tapi malaikat. Kalau kita ni dapat escort manusia, kalau kita escort orang Bangladesh ke apa ke, itu semua tidak sehebat. Kerana manusia boleh dirasuah, manusia boleh lari kesetiaannya, dia boleh beralih arah. Tetapi yang kata escort bodyguard daripada malaikat ini yang cukup hebat, yang kita kata habuan, yang kadang-kadang kita tak tengok ayat-ayat yang menawarkan kepada kita, yang kita tak tahu bahawasanya ada rupanya dalam Al-Quran Allah menawarkan malaikat menjadi bodyguard kita. Allah menawarkan kepada kita malaikat untuk jadikan escort kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya-Allah. Kami di situ maka malaikat-malaikat yang akan menjadi walimu, penjagamu. Awliya juga bermakna pembantu, awliya juga makna pelindung, awliya juga maknanya pemelihara. Menjadi pembantu kita, penjaga kita, penolong kita, pemelihara kita, pelindung kita. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Subhanallah. Lepas ni malaikat-malaikat khas ni yang Tuhan buat ni, dia akan lindung kita di dunia. Orang yang istiqamah, orang yang beramal secara konsisten, Allah Ta'ala jaga di dunia. Pasal apa jaga di dunia? Rupanya dia hantar malaikat khas untuk jaga kita. Kita istiqamah dengan diri, istiqamah dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru, istiqamah dengan a'udzu bikalimatillahi tammah. Kita wirid ayat-ayat pelindung, pendidik, maka itu semua menjadi benteng daripada dengki kianat manusia. Jadi benteng pelindung daripada dengki kianat syaitan iblis. Maka sebab itu kalau istiqamah tak boleh kena santau puntau. Tapi bila terlupa baca baru terkena. Nah, ada orang tuan kebasiran, dia duk ramai tak kena. Bila lupa saja kena. Nak bak kata istiqamah menjadi pelindung, pembantu di dunia. Di akhirat bermakna dia tak berhenti di situ. Malaikat yang Allah Ta'ala khaskan kepada orang-orang yang beristiqamah ini akan terus membantu dan menolong. Siapa? Menolong kita di alam akhirat. Dia akan tolong bantu, dia akan tolong lindung, dia akan tolong bela. Sampai mana? Sampai akhirat. Lalu mereka ni akan follow kita, escort kita sampai alam kubur, sampai kepada alam mahsyar, sampai kepada alam sirat, alam hisab, alam mizan, alam mahkamah Allah Ta'ala. Dia akan bela escort. Sehingga kan tuan-tuan, di mana dia akan berhenti escort kita? Dia akan berhenti bodyguard kita bila kita pijak syurga. Mana ayat dia? Walakum. Bila sampai syurga terus dia angkat tabik kepada kita, dia bagi tabik spring kepada kita, pada para malaikat ni, ada escort kita, ada jaga kita, bodyguard kita ni. Lepas tu dia kata cukup dekat ni, walakum fiha. Dah sampai dah. Fiha di situ, fiha syurga. Bila dah sampai syurga, kerana istiqamah lurus, cepat sampai. Bila sampai dia kata walakum fiha, dan untuk kamulah wahai manusia hamba yang beristiqamah,
wahai manusia-manusia yang beristiqamah, fiha ma tashtahi anfusukum. Ni dalam ni hamba dah pijak ni, surga ni, kami nak beritahu. Para malaikat kata nak beritahu bahawasanya di dalam ini apa saja yang kamu teringin akan disempurnakan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un. Duk dalam hati tak ada nak minta lagi, Allah sempurnakan. Lama kata istimewa di tempat yang hamba pijak ni, wahai manusia yang beristiqamah, hebatnya tempat ini, spesialnya, luar biasanya tempat ini, sehingga kan bila kamu pijak saja tempat ini, bagimu segala yang kamu teringin, tashtahi, teringin, yang kita teliak yang kamu teringin, yang kamu teliak, bagi kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan bagimu juga, kata pokok malaikat kepada kita, apa yang kamu minta. Tad'un makna seru, minta, doa. Hak kita dalam hati pun disempurnakan, hak kita order by lisan kita, dengan mulut lidah kita pun akan disempurnakan. Subhanallah. Inilah habuan, inilah dia motivasi, inilah dia tawaran istimewa Allah kepada manusia yang beristiqamah. Hamba-hamba dia yang memilih untuk beristiqamah ni hamba besar yang Allah SWT janjikan. Nak capainya macam mana? Maka di hujung ayat bawah pada tu Allah SWT berfirman, tak akan boleh, tak akan dapat, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru, tidak akan bertemu dengan istiqamah, dengan syurga, dengan malaikat-malaikat itu. Namun tidak akan bertemu dengan semua-semua itu illa allazina sabaru, melainkan orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim, tidak bertemu juga dengannya, dengan semua-semua tadi, istiqamah baik, malaikat baik, syurga baik, tidak akan bertemu kalau kamu tidak memiliki jiwa yang besar. Zu hazzin azim, tidak bertemulah dengannya melainkan orang yang mempunyai habuan yang besar, mempunyai jiwa yang besar, mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai impian yang besar, yang jauh, yang lebih hebat. Orang itu yang akan bertemu. Kalau cakap cita-cita biasa, cita-cita yang cikai, hanya nampak dunia, dia tidak akan capai semua. Sebab Allah letakkan syarat sabar dan hazzin azim. Orang yang nak capainya, orang yang memiliki kesabaran, dan orang yang memiliki hazzin azim, bercita-cita nak dapatkan habuan yang besar, barulah dia akan bertemu dengan istiqamah, dia akan bertemu dengan malaikat-malaikat yang janjikan itu, dia akan bertemu dengan syurga Allah yang dijanji. Tak ada dua ni, citanya pendek, nak habuan yang kecil, bukan habuan yang besar, maka itu semua tak akan dapat dicapainya, tak akan dapat capai. Maka tuan-tuan, apa yang kita boleh buat nak capai? Nombor satu, doa. Maka doa minta sabar ada dalam Quran. Surah Al-Baqarah ada cerita tentang Nabi Daud lawan tentera Jalut. Rabbana afrigh alaina sabra
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada kami. Afrigh alaina, tuang mai sabar dalam jantung hati kami. Wasabbit aqdamana, tolong tetapkan pendirian kami. Istiqamah pendirian. Jangan bagi goyang pendirian kita, stand kita, prinsip kita, dasar kita. Jangan goyang. Dia tetap, tidak berubah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, menangkanlah kami terhadap orang kafir. Ayat berapa? 250. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Itu satu. Amal doa untuk kita dicurahkan kesabaran. Modal untuk hidup, tuan, ialah sabar. Modal untuk berjaya ialah sabar. Kita tak perlukan modal lain untuk hidup melainkan sabar. Itulah modal utama kita. 126 Al-A'raf. Satu lagi doa yang khusus minta sabar. Ini ialah puak-puak yang kena seksa dengan Fir'aun, iaitu ahli sihir. Doa ahli sihir. Ahli sihir Fir'aun yang convert masuk Islam, agama Nabi Musa Islam. Puak ni berdoa bila nak seksa. Kena seksa Fir'aun, potong selang kaki dengan tangan. Kalau tangan kanan, kaki kiri, potong selang. Waktu yang kata Fir'aun dia tak buat sopan dengan dia tuan, macam dia Tuhan. Ikut suka dia nak hukum orang, kata apa. Sebab dia marah, buat-buat ni berbalik tanah. Aku panggil hang tu lawan Musa. Tiba-tiba apa ikut Musa. Tamparan hebat di tengah khalayak ramai. Dia disepak oleh ahli-ahli sihir dia sendiri, yang dia bagi gaji, yang dia janjikan macam-macam, nak jadikan mereka kerabat di Raja Fir'aun. Bila mereka menang. Tapi puak-puak ni apabila melihat mukjizat, dia berkata, ni bukan ulang sihir, ini ulang mukjizat. Kami tak nak boleh buat ni ulang besar ke Tuhan ni. Menelan ulang-ulang dia yang kecil. Maka terus dia beriman, amanna bi Rabbi Musa. Maka ketika itulah Fir'aun kata, aku nak potong selang kaki, sebab kamu beriman sebelum aku izinkan. Nak beriman dengan Allah pun kena minta izin dia dulu. Hebat yang kata Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terus menempelak dia. Puak-puak ni sikit pun tidak berganjak, kerana mereka diilhamkan doa kepada Allah. Bukan minta yang lain, minta sabar, nak menanggung sakit supaya istiqamah di atas agama Islam. Tak sempat nak buat amal apa lagi tuan-tuan. Mayang pun tak ada, jangan kata semayang, berkhatan pun tak cepat. Terus kena potong kaki tangan. Kita masuk Islam, berkhatan, potong sikit saja. Puak tu masuk Islam, potong kaki, potong tangan. Tapi boleh bersabar. Pasal apa? Pasal kerana Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wafatkanlah kami sebagai seorang Muslim yang sejati, yang betul-betul menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyerah diri kepada Fir'aun, menyerah diri kepada Allah. Maka mereka diberi kesabaran menanggung kesakitan itu. Tidak seorang pun
di kalangan mereka yang murtad, minta bantuan Fir'aun, minta Fir'aun sambung balik kaki, sambung balik tangan, tak. Mereka rela untuk mati, bukan mati terus, tuan-tuan. Mati secara lambat tu, sikit-sikit darah keluar, sikit-sikit darah keluar. Dia mula hitam, dia mula kelam, dia mula hitam, mula kelam, bila darah tak ada, baru mati. Dengan rasa nyut-nyut, kesan pisau potong kaki, potong tangan. Bukan mati strik. Sebab tu ujian mereka istiqamah. Amalan mereka ialah istiqamah setelah mereka beriman, iaitu mempertahankan iman, mempertahankan apa yang dipanggil sebagai Rabbuna Allah, Tuhan yang disebut dari kami beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Allah. Allah uji dengan cara terus diuji, nak tengok betul tak hamba kata aku ni Tuhan. Terus diuji dengan kesakitan, diuji dengan azab, diuji dengan iqab yang begitu dahsyat oleh Fir'aun. Maka kesabaran yang mereka minta menjadi senjata. Mereka tidak berpaling tanah, mereka tidak cuk untuk balik kepada Fir'aun. Fir'aun kata, apa kalau kata aku Tuhan apa, aku bagi para milik tolong buat turun, sambung balik, bantu apa yang betul. Tuan, apa saya kata tidak lah. Sebab istiqamah yang lahir daripada kesabaran yang dipinta oleh mereka. Jadi setiap kita nak dapat istiqamah, kenalah berdoa dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dulu, kemudian baru solat. Apa maknanya nak solat tu pun kena sabar. Apa tu ya? Kita nak solat tu, nak boleh sembahyang tu, dia pasal apa kita boleh sembahyang? Punca dan Allah kata sabar. Sebab itulah, inilah rahsia yang kita boleh dapat dalam kita nak beristiqamah kepada Allah SWT. Yang kedua, matlamat kita kena besar. Kita bukan dambakan habuan-habuan yang kecil, kita dambakan habuan yang besar. Tidak bertemu dengannya melainkan mereka yang mempunyai hazin azim, yang mendapat habuan yang besar, yang bercita-cita habuan yang besar, yakni yang lain semua kecil. Surga Allah itu yang besar. Bila hati kita nampak besar, maka yang lain-lain semua yang kecil. Bila kecil yang lain-lain itu, maka mudahlah untuk kita struggle dalam nak memburu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kita hadapkan, yang kita menyelamatkan, yang kita objektifkan ialah habuan yang besar, bukan habuan yang sementara, bukan habuan yang bersifatnya fana, bukan habuan yang bersifatnya akan hilang, tapi habuan yang bersifat selama-lamanya, habuan besar yang bersifat berkekalan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Orang yang hilang istiqamah, siapa tuan? Bila dunia, kesetiaan kepada dunia itu lebih daripada kesetiaannya kepada Allah. Ini punca manusia hilang istiqamah, hilang pendirian, hilang dia punya konsisten. Sebab apabila nampak habuan dunia itu lebih besar daripada habuan akhirat, punca ada di situ. Bal tusiruna al-hayat ad-dunya. Manusia melebihkan hidup di dunia bersama. Dia nampak, dia boleh dapat dengan mata kepala dia boleh lihat. Tetapi yang kata habuan akhirat, habuan yang besar yang Tuhan jadi itu tak nampak.
Yang nak nampak dengan iman, nampak dengan mata hati, mata jantung kita, barulah nampak. Tuan upaya rahmat Allah tu dua syarat untuk kita dapat istiqamah. Apa dia? Nombor satu sabar, nombor dua selamat. Objektif hamba besar, bukan hamba yang kecil. Dambaan kita, buruan kita bukan yang sini, tapi yang sana akan menjadikan kita tetap pendirian, konsisten di dalam melaksanakan taat, konsisten dalam meninggalkan kemaksiatan, konsisten di dalam memperjuangkan agama Allah. Tak kira di mana saja berada, kita tetap prinsip kita, pendirian kita, dasar kita. Tuan, masa itu habis. Yang kedua nak dibincangkan pada pagi ini. Semalam saya kuliah di Taman Ihsan Hukum, belajar bab Islah Al-Qalb, yakni wajib dan perlunya kita memperbaiki qalbu. Saya kata kita ni tidak sah. Sebab apa saya? Apabila kita menterjemahkan qalbu kepada hati, salah sah. Qalbu ialah hat. Hat ialah jantung, bukan hati. Satu saya kata tuan-tuan, apabila ulama kita menterjemahkan qulub, qalbu dalam Quran, dalam hati, saya tengok terjemahan baik Indonesia, baik Malaysia. Saya tanya, pasal apa hamba terjemah hati? Sebenarnya organ yang Nabi SAW jaga bukan hati. Hati dia duduk bawah pada paru-paru kita, dia duduk dekat pankreas, dia duduk dekat empedu, dia duduk sepi situ. Hati Nabi tak suruh jaga. Mungkin dia berkata, Ustaz, ulama kita dulu bahasa belum berkembang, jantung tak main lagi, hati saja. Saya kata tak, bila kita anggota banyak ni tuan, dia main sentak, kalau bila main jantung main tu. Sebab dia anggota banyak. Dia kata mungkin bahasa belum berkembang waktu tu, sebab tu kita salah dari perawan. Orang putih tak salah dalam terjemahkan hati, dia berterjemah hat di jantung. Saya kata, pasal apa kita boleh pergi bahri pula jantung hati? Bila orang kena heart attack, kita kata serangan jantung. Awak tak kata serangan hati. Pandai pula. Tuan-tuan, ada seorang tadi, tak, ini orang ngaji. Orang ngaji zaman dulu, dia tak siapa pun tanya. Bila Tok Guru kata hati tu, anggota yang mana kita nak kena jaga ni? Hati ni, duk nari, jantung ni, duk nari. Maka mengenali organ kita boleh mengenali Tuhan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri kita, antara hati dan jantung kena kenal elok amanah, barulah akan kenal Tuhannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tanya, doktor, kita ni perasaan kita duk tahu hati ke jantung? Maka kata doktor, duk di jantung. Bahagian mana? Bahagian hulu. Hulu tu tak mana? Hulu tu di bawah. Hulu jantung kita. Kita pergi hulu hati, hulu jantung senang. Bahasa tu tak pernah kenal. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dari situlah dikatakan perasaan. Sayang, kasih, benci, meluat, hasad, dengki, semua ada di situ. Maka apabila demikian, maknanya terjemahan kepada qalbu ialah jantung, bukannya hati. Hati liver, bahasa Arab kibdah, bukan qalbu.
Hati bahasa Arab dia bagi kiblah. Kiblah. Dalam hadis Nabi ada sebut kiblah. Nabi tak sebut qalbu, Nabi sebut kiblah, hati. Dalam dia maksudkan qalbu, sebenarnya terjemahan yang tepat ialah menunjukkan organ kita yang namanya jantung. Maka peribahasa kena betul dari besar jantung, bukan besar hati. Salah. Hati tak ada apa, dia tidur. Sakit hati, besar hati, makan hati, kecil hati, bukan kecil jantung sunat. Sebab kita silap hati. Hati tuan-tuan tidak ada bolak-balik, tidak ada rhythm, tidak ada rentak. Jantung yang ada rentak. Dak, di, duk, gum, 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 muqallibal qulub. Muqallibal qulub, wahai Tuhan, bolak-balikkan jantung, bukan bolak-balik hati. Hati dia tak bolak-balik. Hati dia tak ada bubak, tak ada. Yang kata bubak yang Nabi masukkan tu dia qalbu, jantung. Tu hujah kita. Lagi menunjukkan hujah kita lagi berat. Nabi kata dalam dada, tepuk. Jaga hak di sini, takwa di sini, takwa di sini. 3 kali Nabi tepuk di dada sebelah kiri. 3 kali Nabi kata, takwa tu di sini, takwa tu di sini. Bukan di hati. Sini. Jantung. Kerana silap tafsir, silap terjemah, kita hari ini, tuan, pastikan nak pergi berapa generasi lagi pun tak tahu. Ada bahasa kita yang betul, menafsirkan organ yang Allah suruh jaga, menafsirkan organ yang Rasul suruh jaga. Kita pergi terjemah organ lain. Ini yang kita takut. Niat dalam hati. Mana nak main dalam hati? Dalam jantung. Bahasa niat dalam hati. Salah. Bahasa niat dalam jantung. Lah Ustaz, macam mana kita nak payah sikit lagi? Dah berakak, berumi dalam otak kita, dalam kait kita. Dia apa kata? Resolusi kita Ustaz, terjemah jantung hati. Oh, nak buat hati juga. Padahal dah jantung tu dah main tu, dia nak buat jantung hati juga. Hampa mana jantung tu? Silap. Ya? Ya, jantung. Ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha sa'irul jasad wa idza fasada fasada sa'irul jasad. Ala wahyal qalb. Tengok, Nabi kata ada seketul anggota, seketul daging, seketul darah. Apabila dia baik, baiklah semuanya. Apabila dia jahat, jahatlah semuanya. Apabila dia rosak, rosaklah semuanya. Makna apa? Dari segi fizikal kita, kalau jantung rosak, rosak semua. Kalau dia baik, baik semua. Dari segi fizikal, dari segi rohani pun sama. Bila dia mati, kita jalan, roh tak ada. Yang kedua, kita hujah, jantung tak mati, hati tidur. Sebab tu bila Nabi kata, aku tidur, tapi qalbu aku tidak tidur. Betul? Kita selam, kita tahan nafas, kita tahan nyawa. Jantung tak berhenti. Jantung tetap. Kita selam masuk dalam laut. Ada orang dilatih selam sampai sejam pun boleh, mana latihan. Apakah dia tidak berdegup jantung? Berdegup. Jantung tetap bergerak. Ini yang bagi mufan di baru. Maka sebab itu yang kita nak isikan la ilaha illallah itu supaya kita padam, kita pejam, tapi dia masih bergerak mengikut rhythm rentak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi satu yang berduka citakan kita apabila kita silap di dalam mengenai anggota kita sendiri. Jadi bila ditanya kepada saya, bila saya mengajak bab hati, kita selalu sebut bab hati. Bab kita ada mengaji tasawuf, bersih hati. Orang yang mengaji dah ditanya, Ustaz, anggota mana Ustaz? Hati yang kita nak kena jaga tu nak mana?
Kalau hati Ustaz 5. Jantung, hati. Lah ni nak jaga hati, hati masuk hadis. Maka saya kata kat dia, hak ada perasaan. Kalau ada perasaan, dia kata, doktor kata hak jantung bahagian bawah Ustaz. Kata hak tu lah maksudnya. Maka dia kata sebenarnya yang kita bertafsir, mungkin ulama dulu dia tak tahu anatomi badan kita, ataupun kita bersangka baik mereka tak tahu kembangan bahasa. Boleh jadi masa tu ada hati saja, jantung belum main lagi, sebab bahasa dia berkembang. Itu mungkin sebagai yang dipanggil baik. Satu saya kata mau duk buat seminar Dewan Bahasa dan Pustaka. Aziz Rahman dah siapa kan, pitanya dia buat, kenapa kita terjemah kolbu hati, kenapa tak terjemah jantung? Bila punca di situ kita silap mendefinisikan organ mana, dia boleh bawa silap banyak. Kerana sentuhan Allah di dalam Al-Quran banyak sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan khatamallahu ala qulubihim. Semua. Jadi kita bila kita sebut hati, tentu kita fikir tahulah. Kalau kita mengenali anatomi badan, maka kita kata hati itu di sini. Kalau kita mengaji sains, jantungnya di sini. Jantung. Sebab tu silap kita bahasa Melayu ya, bahasa lain tak silap dalam terjemah. Bahasa kita tersilap kerana kita seolah-olah jantung itu hati, hati itu jantung. Maka tak clear. Jantung is jantung, hati is jantung. Beza. Anggota yang berbeza, peranannya berbeza. Dia bukan hanya satu, tapi dia dua. Kibdah bahasa Arabnya, liver bahasa putihnya, bahasa kita hati. Hat bahasa putih, qalbu bahasa Arab, dan bahasa kita ialah jantung. Daripada kata Ustaz, sebab tu dia kata sebab perkembangan bahasa kita lambat, dia kata. Sebab tu dia kata AJN bawa dah, dulu tak ada. Makna yang dia kata jantung tu lambat. Perkataan jantung tu lambat dizelmakan. Bahasa jantung tu lambat baring. Sebab tu dia kata dulu-dulu kita pakai hati. Memang kerana kita bila sebut saja qalbu Rabbana la tuzigh qulubana, kita terjemah, ya Allah jangan kau gelincirkan hati kami. Allah Ta'ala tanya kita hati itu hak mana, kita berkata hati-hati. Oh, itu bukan tempat perasaan doktor yang buat kajian. Dia buat transplant, pindah anggota. Bila pindah anggota, lepas hati kita ambil sikit, hak kawan lain bubuh kat kita, sikit tidak mengganggu perasaan. Tapi orang yang ambil jantung, orang lain bubuh kat dia, dia bagi tahu, Ustaz, saya tak ada lah perasaan saya dulu. Perasaan saya dulu tak ada. Lalu perasaan lain. Pasal apa? Sebab jantung orang lain yang ada, yang mempengaruhi perasaan, bukan hati tapi jantung. Sebab tu budak yang dapat hati, dia ambil hati bubuh kat dia dulu, ambil sikit, tidak mengganggu perasaan, tidak berubah perasaan. Sebab bukan di situ tempat yang Nabi kata ada perasaan, tapi di sini tukar ni, maka hilanglah perasaan kita yang Allah bagi itu. Masuklah perasaan orang mati. Sebab jantung dia ambil orang mati ya? Perumahan organ. Lah ni perasaan siapa saya? Perasaan orang mati itu lah saya kata. Yang ada pada hang sekarang, oh betul dia kata lain. Hak kita duduk sonok dulu lah tak sonok. Hak kita duduk sonok besar mati sonok, semua hilang. Tak ada. Rupanya di situlah yang Nabi kata duduk sifat mazmumah. Sinilah sifat mahmudah. Sini. So
yang tepat. Resolusi sebenarnya terjemahan kepada qalbu dalam Quran yang tepat menepati anggota organ yang dimaksudkan ialah jantung. Saya tuan tak kecewa kalau kita melayukan qalbu itu dalam bahasa kita. Tak salah. Artinya kita kata qalbu juga, melayukan tak salah. Tetapi bila kita terjemah lain daripada yang dimaksudkan, bermakna itu salah. Kalau kita dulu dalam kitab lama-lama dulu, dia tak terjemah langsung. Pasal dia pun tak tahu maksud qalbu tu nak buat makna apa dalam bahasa Melayu. Dia tak mengaji anatomi lagi, tak jumpa lagi bahagian mana yang ada perasaan tu, maka dia bubuh juga qalbu. Selamat. Maka dalam kitab kata tanwirul qalbi, penawar bagi jantung, bukan penawar bagi hati. Penawar bagi hati penyakit hepatitis BA. Adapun jantung, penawar bagi jantung, qalbu tu, jantung bersama buah hati. Itu persoalan yang kita tanya, kenapa dan mengapa. Kita buka untuk bincang. Maka semalam bincang dalam pokok hotel-hotel di Taman Ihsan tu, mereka untuk ni Ustaz macam mana dia bagi pandangan macam mungkin boleh jadi bahasa kita dapat kembang Ustaz. Maka untuk tubuh kita buh makna hati, tak buh makna jantung, maka jadi silap dah peribahasa kita. Semua jadi silap. Besar hati, betulnya besar jantung, sebab ada perasaan di situ. Bukan di hati. Kita kata kecil hati, bukan kecil hati. Hati itu duduk bersama dengan kecil jantung. Kecil jantung sebenarnya. Apa dia lagi ya? Banyaklah bab hati kita tengok tuan-tuan. Semua dia bermakna hati. Dan siapa pun tak sedar tuan bahasanya kita tak halus sungguh-sungguh dalam nak tafsir. Dalam kita nak buat makna satu, nak buat makna kita tak tepat pasal kadang-kadang pembendaharaan kata istilah tu ada, tapi kita buat orang lain. Istilah kita ada untuk menterjemahkan organ badan. Benarlah apa yang Nabi kata, arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia akan kenal Tuhan. Kadang kita ni, anggota kita sendiri, kita tak tahu, keliru. Bila sebut hati keliru, kalau orang mengaji lari sebut hati keliru. Dulu mungkin tak apa, sebab orang dulu hati dia kata jantung. Tapi orang dah hati bukan jantung. Hati is hati. Tambah kita ada pergi buat blood test, macam-macam ada fungsi liver, fungsi lipid, fungsi apa bala fungsi lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi betul balik, bukan dalam salah atau mana tuan-tuan, cuma kita nak bagi betul dalam memahami qalbu. Jadi kita berdasarkan kepada signal hadis, berdasarkan kepada huraian Nabi, maka dia tidak menunjukkan hati, dia menunjukkan maksud qalbu itu ialah jantung. Sebab tu bila kita tepuk, Nabi tepuk, kita tak. Lagi satu Nabi kata sudur, fis sudur, dada. Dada tempat dia duduk hati, jantung bukan duduk jantung bukan hati. Cuma kita nak kena terbiasa, alami terbiasa biasa, kita banyak sebut hati. Ustaz sendiri pun tuan-tuan payah kadang-kadang tersebut hati, pasal kita dah terbiasa. Sebenarnya Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan jantung kami setelah kau beri hidayah padanya. Masuk hidayah ke dalam jantung, bukan dalam hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah doa-doa kita. Wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha. Dah ubahlah. Jangan kau lindung kami ya Allah daripada hati, bukan jantung yang tidak khusyuk, ridam jantung yang tidak tenang.
bolak-balik jantung yang tidak tenang. Kita minta Allah supaya tetap ada, saya stabilkan. Hari tidak ada gunanya manusia balik pulang ke pangkuan Allah, melainkan membawa qalbu yang sejahtera, jantung yang sejahtera. Afidah, fuad makna jantung. Qalbu dengan fuad atau afidah itu istilah dalam bahasa Arab yang lain, sinonim kepada jantung ialah afidah. Fuadi, fuad itu pun makna jantung. Maka tuan-tuan dan puan, sedang tu sikitlah bincang-bincang, tengoklah. Dia berkata semalam ni Ustaz, kalau dah bincang pukul 5 pagi boleh Ustaz? Bak hati ke jantung ni Ustaz? Nampak kalau bincang nak kata mana kita nak pakai. Dan saya kata resolusi semalam ni kita guna jantung hati dah Ustaz. Pasal nampak pelik Ustaz bila kita sebut jantung pelik. Nah, bila kita doa kan, Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, jangan kau beri cek jantung kami rasa pelik dengan azan. Itulah sebenar. Itulah sebenar. Nah, bila Nabi tidur, jantung dia tu yang kata tak tidur, masih mengingati Allah, masih bergerak dengan ridha la ilaha illallah, dengan rentak la ilaha illallah. Ini kepala kita, ya, ini bisa tiga ambil balik pergi tengok haji balik, siasat tengok punca macam mana boleh pergi terima qalbu tu jadi hati. Sebab dia anggota kita tersilap gambar lagu manakah, balik kita tengok sama-sama bincang. Dan saya tuan dapat bila ditanya soalan tentang apa dia organ kita yang mana saat ni, bila kita sebut hati-hati ni silap, dia kata patut kita sebut jantung. Sebab ni yang Nabi suruh jaga, Allah suruh jaga. Baik doktor ke, baik kesihatan fizikal, baik kesihatan rohani, duduk di sini, duduk di jantung. Nah, maka itulah dia sedikit sebagai satu pecahan bidah, ice breaking, pecah bidah kita. Bersebab kita duk terima hati itu, itu balik jadi yang sebenar-benar Nabi maksudkan, yang sebenar-benar Quran maksudkan, anggota kita mana tidak lain tidak bukan berdasarkan kepada apa yang kita sebut hujah-hujah kita jantung, bukannya jantung. Kita bagi maklum, kita kata tu hati, bukan Tuhan, hati jantung. Baik. Heart attack, kita kata apa? Serangan hati ke? Tak. Siapa kau hati mati kena heart attack, serangan hati. Oh, tak, serangan jantung. Tahu pula buh terjemah heart tu sebagai jantung, tahu. Awak tak tahu semangat buh terjemah hati. Tuan dan puan sekalian, Allah Taala alam, cakap tu balik dekat kita orang mana kita dapat dia. Sila. Jiwa maknanya perasaan kita semua sekali lah, dengan anggota organ. Dia bukan organ. Ini organ yang kata hati, jantung, qalbu tu hati. Jiwa dia panggil anfus. Jiwa makna diri dengan roh, dia panggil jiwa. Jiwa makna gabungan badan dan nyawa, dia panggil jiwa. Dia panggil nafas. Apa nama anfus? Jiwa. Apa dalam ayat Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min anfusina. Itu nafas kita, nafas anfus, daripada nafas diterjemah jadi jiwa. Nafsu itu juga dalam bagi saya hati sebagai istilah yang dapat didefinisikan sebagai benda yang berbeza. Ya. Jadi kalau misalkan kesedaran kita pada hati, saya rasa saya kalau pelatihan seorang alim, kita kata
Ya. Padahal kena baik-baiknya kita tahu kesedaran yang ada pada seorang yang tahu transfer pada seorang lain. Ya. Jadi kalau kita kata jantung itu sebagai tempat kesedaran, memang kita kata Rasa. masalah terus kan. Jadi hubungan antara kita kata kesedaran dan benda fizikal, benda yang kita kena sampai sekarang medical science tidak. Tapi satu yang saya tahu lah, kalau seseorang melakukan satu pembinaan jantung atau sekali atau buat operasi jantung, salah satu daripada sistem yang dia akan alami, dia akan lutut saja. Tetapi tak semestinya ada lutut dan jantung itu dihentikan atau tak mungkin darah tak sampai kepada tempat yang sepatutnya sasaran itu lain alam. Tapi bagi saya, tak tahulah, si jantung ekstrak, hati itu ekstrak, ada benda yang ekstrak ni susah lah kita tak bukan benda yang fizikal. Satu daripada pandangan maknanya hati itu dia ekstrak benda yang tak nampak, iaitu perasaan, semua duduk di situ. Tapi yang kita bincang ni maknanya anggota badan, organ mana yang tepat di dalam kita nak mendefinisikan qalbu yang Allah sebut, yang Nabi sebut dalam hadis, yang tuan-tuan sebut tu, yang Nabi kata nak jaga, yang kalau dia baik seluruh badan, kalau dia rosak. Jadi kita nak tentukan terjemah tu, ala wahyal qalbu, yang Nabi masukkan ia tidak lain dan tidak bukan hati kan jantung, kita nak terjemah. Maka tidak lain tidak bukan ialah jantung, berdasarkan pada hadis yang lain Nabi sebut dah. Di segi kita bincang anggota badan kita. Jadi maknanya anggota yang kita nak terjemah qalbu tu, dia pokok masalah ialah penterjemahan qalbu. Kita nak mensyirkan qalbu ni hati ke jantung dalam bahasa kita. Itu pokok masalahnya. Kalau masalah abstrak, kita kata masalah vaskular yang tak nampak, perasaan apa semua tu, duduk tak mana tu, itu kita kemudiankan sikit tak apa. Tetapi yang kita nak terjemahkan kata hati dengan jantung, yang maksud anggota badan kita, yang ada perasaan, anggota badan kita yang Tuhan buat di sistem anatomi kita ni, yang Nabi suruh jaga tu, maksud dia mana? Yang qalbu maksud dalam Quran, kita dah buat makna anggota kita yang mana. Lepas tu apa nama, lahum qulubun la yafqahuna biha, dalam surah Al-A'raf, adanya hati ke, adanya jantung ke, kita nak terima, tetapi tidak memahami. Itu semua yang kita bincang dari segi makna kepada qalbu. Kita nak buat makna dia tu, itu je. Dari segi yang perasaan yang kita tak nampak apa semua tu, kita memang tahu, memang yang kata perasaan apa semua ni sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita tak nampak. Ya, itu memang kita terima semuanya. Soalnya yang kita nak fikirkan ialah penterjemahan kepada qalbu. Qalbu maksud dalam Quran, maksud dalam hadis. Pasal apa kita pun hati, kita tidak buat makna lain. Itu yang kita nak tengok. Padahal yang tepatnya ialah itu. Dari segi ada reda, ada pergerakan, ada bobak-bobak, ada dak hidup, dan Nabi sebut juga dada tepuk 3 kali. Semua menunjukkan dada. Dan dada anggota kita ialah jantung. Ustaz, Ya. Istilah qalbu atau mahat ni istilah yang lama. Ya. Ada sebelum bahasa Melayu tu ada. Ya. Berkemungkinan hati tu sebenarnya nak digambarkan pada jantung. Tapi sebab hati tu wujud dulu, jadi kemungkinan hati itu tepat. Kemungkinan hati itu tepat. Yang salahnya jantung. Sepatutnya jantung tu duduk di hati. Jadi bermakna katalah macam kita tengok Institut Jantung Negara, sepatutnya Institut Hati Negara. Boleh jadi silap jantung. Hati tu tu. Jadi Apa satu pandangan pula? Dia kata hati dulu. Perkembangan jantung dia. Nah, perkembangan bahasa mungkin macam saya bincang malam, dia kata perkembangan bahasa tu mungkin lambat, jantung tu lambat, hati dulu. Ya, hati tu yang menafsirkan jantung kita. Boleh jadi itu kajian bahasa lah. Ustaz, boleh nambah kita bahasa ni saya pernah dengar Profesor Pak Aziz cakap mana dia kata maksudnya jantung dan minda campur minda.
jam baru keluar lagi. Ya. Main. Minda. Akal. Kalau itu jantung dan minda. Akal kita. Bila sebut kolbu jantung kan, bukan anggota saja. Karena nak menafsirkan, tak boleh tafsir dengan Kita bahas kalau kita fikir dalam perkembangan perubatan sekarang, pembinaan jantung pada satu individu ke satu individu dan jadi benda yang lebih normal. Kalau macam kalau kita ambil jantung orang yang bukan Islam masuk kepada data orang Islam, dia tidak menjawab. Benda macam mana kita sedaran untuk jantung. Yang orang yang Kristian atau orang yang Kristian jantung dia masuk kepada orang Islam dan jantung macam mana kita nak jawab? Susah. perasaan namanya. Perasaan dia ni rasa bukan makna apa nama kita kata rasa kasih sayang, benci, hasad di situ ya, dia yang mempengaruhi dia, bukan akal. Tapi saya tahu salah satu daripada apa yang apabila berlaku pembinaan jantung operasi jantung, pemikiran dia akan ikut. Cuma yang Ustaz dah sebutkan tadi, artinya perasaan yang kita kata yang berbeza bila dia dapat jantung baru tu, rasa dia, cinta kasih dia, benci dia, hasad dengki dia, apa semua tu, perasaan tu dah tak sama. Daripada Bukannya dari segi akal. daripada segi pembinaan jantung pada seorang individu ke individu. Al-Quran dikatakan fatwa kita dah mengharuskan yang cuma Syekh Nuruddin tak lagi. Sebab dia kata perubatan itu bukan perubatan yang Nabi suruh buat. Dia dah berubat itu hanya pindah jantung. Dia suruh tak berubat itu yang dari perubatan. Itu yang kami bincang dulu, yang Syekh kita, Syekh Nuruddin berkaitan dengan perpindahan jantung balik pada pendapat awal dia dulu. Dia kata tak boleh dan jantung tak digalakkan bermain organ apa semua dalam agama kita. Tapi kita tahu di dalam pertumbuhan ulama sedunia dari Yusuf Qaradawi pun bincang dari masalah dan sebagainya. Dia benarkan ini kerana perubatan model dulu tak ada. Sama Rasulullah tak ada, kita kena bahas balik, kaji balik, tengok pada prinsip-prinsip hukum balik, baru boleh ditentukan. Ada yang sekarang kata harus. Dia termasuk dalam cara ikhtiar dalam kita nak menyembuhkan penyakit ini. Semua tempat perasaan untuk bukan yang pemikiran, rasa-rasa hati itu yang kita kata tu hijab untuk rasa-rasa. Beza sikit dia kata, bila saya dulu jantung saya yang sebenar dengan jantung yang baru, rasa lain, hiru-hiru rasa dia tu dah. Itu perbahasan kita lah sampai kita nak betulkan balik. Saya kata DBP itu kena buat satu seminar bagi cari pandai kita dalam nak terjemahkan qalbu yang Nabi maksudkan, yang Quran maksudkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka kita boleh menjelongkar balik rahsia-rahsia yang kita mungkin tak terlepas pandang, terlepas fikir. Lalu sekarang semua yang perlu kita buat ialah nak jaga anggota mana kita kata, dan maksud hadis itu ialah jantung yang tepat dengan maksud dan kehendak hadis berdasar kepada tepuk dada dan juga kepada Nabi sifatkan dia bersifat dan bermuqallibal qulub, berbolak dan hujah kita juga, dia tidak berhenti bila kita tahan nafas, dia tidur, dia tetap bergerak. Kita semua tu menunjukkan bahawa yang organ yang disuruh kita pelihara, yang disuruh oleh Quran kita mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia, mengeluarkan sifat-sifat yang buruk dan buruk. Ya, itu sekat itulah boleh lagi dipertambahkan. Tuan Haji tambah tadi, dia kata gabungan kalbu tu kita kena terima akal dan juga hati, jantung, gabungan dua, baru dia kata kalbu.
Itu dia bahasa Arab tu. Nak capai perkataan kita, nak terjemah dalam bahasa kita yang tepat, susah. Memang susah. Sebab tu kadang-kadang kita ambil balik bahasa tu pakai, lagi senang. Guna qalbu tu tepat, tak salah, tak kena pening. Qalbu, ya Allah jangan kau gelincirkan qalbu kami. Itu yang maksud yang kau maksudkan qalbu. InsyaAllah itu kalam Tuhan, kalam Rasulullah. Maka kita nak memahaminya. Tadi ulangkan kita fikir sikit, mudah-mudahan kita tepat menafsirkannya, tepat menterjemahkannya, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا الله ya Tuhan kami, tolong kami dengan ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak pernah kau dengar, dan nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada jantung yang tidak pernah kosong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah minna wa siapa yang dapatkan kasturi dan juga boleh dapatkan doa. Kita start bermain untuk amalan sunnah kita. Dia cerita dan